Satu-satu motor yang tak boleh bawa pembonceng yang tak pakai spender. Motor ni lah, okey. Yang kat depan kita ni, motor ni memang tak boleh bawa pembonceng yang jenis tak pakai spender lah. Jenis tak pakai spender ni tak boleh bawa dia. Sebab apa? Kalau hang bawa jantan lah, pembonceng hang jantan. Hang tengok dia punya design seat ni. Dia macam ada lubang tau dekat sini tau. Bayangkan hang punya tilur lekat di celah ni. Macam mana? Jadi jangan. Nah, kalau beli motor ni, orang nak tumpang, tanya dia dulu, hang pakai spender tak? Kalau tak pakai spender, jangan. Tapi bagus jugalah, dia macam masuk angin jugalah kan, lebih kurang kan. Okey, kita tak mau tengok. Jadi Abang Kiro nak tunjuk dekat apa? Perbezaan apa yang Abang Kiro nampak antara dua model ni yang baru keluar ni. QJ Moto SRK 250RD, QJ Moto SRK 450RR. Tu dia. Motor banyak sangat dah. Habis dah, hang dah kami. Jadi, kalau kita tengok daripada segi desain kosmetik luaran, dia memang nampak sama sahaja, lebih kurang sahaja. Cuma dia ada beberapa perbezaan lah yang Abang Kiro jumpa. Untuk yang 250 ni, tayar dia saiz lagi kecil daripada tayar yang 450RR. Dia punya saiz dia yang ni 110 tak silap Abang Kiro. Yang ni 120 ke 130 macam tu lah, tak silap Abang Kiro. Okey. Lepas tu dia punya sistem brake. Kalau kita tengok yang 250RD dia pakai satu disc brake saja ataupun single disc brake. 450RR dia pakai double disc brake lah, kiri dan juga kanan ada disc brake lah. Okey, itu yang Abang Kiro nampak tadi tu. Okey, lepas tu Abang Kiro tengok lampu, cover set, dia punya windshield, meter size sama. Okey, dia punya brake sama, dua-dua pakai Brembo. Fork dia pakai Marzocchi kedua-duanya. Cuma beza dia, yang 450RR ni dia ada adjustable lah. Dia boleh adjust lah. 250RD tak boleh adjust. Nah, kunci pun semua sama sahaja. Motor ni ada dashcam ni, dia punya switch untuk kita on off dia punya dashcam lah dekat sini. Magak depan kalau kita tengok untuk 450RR dia ada buat lubang lah dekat sini. Untuk 250 dia tak ada lubang lah. Dia punya aerodinamik tu tak ada. Okey. Kalau kita tengok dia punya winglet apa semua memang sama sahaja, tak ada apa-apa perbezaan pun. Disc brake belakang sama juga, dia pakai Brembo tapi dua-dua bagi single disc sahaja. Yang lain tu Abang Kiro tak jumpa dah. Lebih kurang macam tu lah perbezaan dia yang Abang Kiro nampak lah. Apa yang hampa nampak, hampa boleh beritahu ataupun komen dekat Abang Kiro lah. Okey, yang first kali kita tengok saiz dia punya tayar. Nombor dia punya disc brake. Nombor 3 dia punya fork. Nombor 4 tadi ada jumpa tadi ni, lupa dah. Kita semak tu dah dulu. Okey, untuk orang yang pakai lesen B2, beli yang ni cukup. Yang ni 4 piston lah, 4 inline. 250RD. Ni 450RR, sama juga 4 piston juga. Okey.